Okay, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. Tajuk apa ni? Sifat-sifat orang mukmin yang berjaya. Dan kita akan hurai daripada ayat surah Al-Mu'minun, surah 23, ayat 1 sampai 11. Dah jumpa? Dalam satu hadis, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, unzilat alayya, telah diturunkan kepadaku ayat. Unzila alayya ashru ayat, man aqamahunna dakhalal jannah. Hadis riwayat Tirmizi. Maksudnya, telah turun kepadaku ashru ayat, 11 ayat. Man aqamahunna, siapa yang aqamahunna, mendirikan ataupun melaksanakan perintah yang ada dalam ayat ini, dakhalal jannah, dia akan masuk syurga. Kemudian Nabi pun baca ayat qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un, sampai ayat yang ke-11, allazina yarisuna al-firdausa hum fiha khalidun. Saya ulang, daripada Umar radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Umar berkata, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, unzila alayya ashru ayat, telah turun kepadaku 10 ayat. Man aqamahunna, siapa yang melaksanakan perintah-perintah yang ada dalam 10 ayat ini, dakhalal jannah, dia akan masuk syurga. Iaitu ayat qad aflahal mu'minun daripada surah Al-Mu'minun, ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Jadi kalau kita tanya nak tak masuk syurga, semua akan menjawab nak. Tapi ciri-ciri sifat-sifat ahli syurga ada ke tak? Bila sebut sifat tu, susah nak jawab. Nak semua nak kan, tapi bila sebut sifat, ciri-ciri, okey, kita tengok apa kelebihan surah ini sehingga Nabi kata siapa melaksanakan tuntutan dalam surah ini, pasti dia akan dapat masuk syurga. Ayat pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflahal mu'minun, sesungguhnya aflaha, telah berjayalah. Siapa ni al-mu'minun? Tengok berapa perkataan tu? Qad aflahal mu'minun, 3 perkataan. Kalau kita belajar bahasa Arab, aflaha tu fi'il madhi. Kalau fi'il madhi kita terjemah telah berjaya. Sebenarnya berjaya ni bila? Sekarang ke di akhirat besok? Di akhirat besok. Sebab di hujung ayat sebelah Tuhan kata mereka inilah yang akan masuk syurga.
Kalau di akhirat besok telah berjaya ke akan berjaya? Akan berjaya. Kenapa Tuhan guna fi'il madhi, past tense? Telah berjaya, sedangkan benda belum berlaku. Yang kedua, Allah kuatkan lagi kejayaan ini dengan huruf qad. Apa makna qad? Sesungguhnya. Fi'il madhi itu dah menunjukkan telah berjaya, pasti berjaya sebab dia past tense. Yang kedua, Tuhan kuatkan lagi dengan huruf qad, sesungguhnya. Apa maksud dia? Jadi soalan, kenapa Tuhan guna fi'il madhi yang menunjukkan telah? Yang kedua, kenapa Tuhan kuatkan benda yang belum berlaku dengan qad, sesungguhnya? Kalau saya lah cakap, sesungguhnya saya telah kaya bila ni 10 tahun lagi akan datang. Orang percaya tak? Orang percaya tak? Pertama akan datang, lepas tu guna perkataan telah, kemudian kuatkan lagi dengan sesungguhnya. Orang tak percaya. Okey, apa jawapan dia? Ada dua soalan tadi. Allah guna perkataan fi'il madhi sebab Allah nak confirmkan bahawa benda tu pasti berlaku. Walaupun belum berlaku, tapi Tuhan nak bagi tahu benda tu seolah telah berlaku. Maka Tuhan guna fi'il madhi. Kenapa? Supaya kita lebih yakin. Tak ada keraguan sedikit pun. Kemudian Allah tegaskan lagi dengan qad, nak menunjukkan apa? Benda tu lagi pasti akan berlaku. Kalau kita benda yang akan berlaku pun, katalah kita beli rumah, banglo besar. Adakah dengan sebab kita dah beli rumah, kita dah bayar, kita telah berjaya? Ini dah beli ni, adakah sebab itu kita telah berjaya? Belum tentu. Mungkin besok kita nak masuk, kita pun mati. Berjaya tak? Tak berjaya. Kadang-kadang kita belajar, dapat lulus timulan dalam SPM, kemudian ambil bidang perubatan, kemudian dia dapat CJ, dan orang panggil doktor. Tengok-tengok besok kita pun kena penyakit stroke. Berjaya tak? Tak. Jadi bila manusia buat apa saja, tak ada kepastian dia akan berjaya. Kalau berjaya pun, kejayaan itu adalah bersifat sementara. Tapi kalau Tuhan yang buat, pasti akan berlaku, dan kejayaan itu berterusan. Boleh? Kemudian, apa makna al-falah? Apa makna aflaha? Berapa kali disebut dalam Al-Quran aflaha? Perkataan aflaha disebut dalam Quran berapa kali? Cuba ingat ayat-ayat yang ada aflaha. Qad aflaha man zakkaha. Surah apa tu? Kalau tidak asy-syamsu al-lail. Satu lagi, qad aflaha, juga qad aflaha man yazzakka. Satu zakkaha, satu yazzakka. Kemudian yang ketiga, ayat yang kita belajar, qad aflaha al-mu'minun. Jadi tiga je. Yang dalam surah Al-Lail dan surah Asy-Syams, Tuhan mengatakan telah berjayalah orang yang membersihkan jiwanya. Ya, tiga je. Satu Quran. Perkataan aflaha. Tapi kalau muflihun ada lain.
Yuflihu ada, tapi perkataan aflaha fi'il madhi. Pertama dalam surah Asy-Syams, qad aflaha man zakkaha. Yang kedua surah Al-A'la, qad aflaha man tazakka. Qad aflaha man tazakka, surah Al-A'la. Yang ketiga surah Al-Mu'minun. Okey, apa mana al-falah ataupun aflaha? Telah berjaya. Dia kalau fi'il aflaha, kalau kata terbit al-falah, kita biasa dengarkan. Biasa bila kita dengar al-falah, ketika azan, hayya 'alal falah, apa maksud dia? Marilah menuju kejayaan. Terjemahan harfiah dia kejayaan, tapi apa maksud kejayaan? Kejayaan apa ni? Masuk? Dia sebenar manusia ni, tak kira siapalah, orang Islam ke, orang kafir ke, dia nak sesuatu yang boleh dia hidup senang sampai bila-bila. Yang kedua, dia nak elakkan sesuatu yang menyusahkan dia sampai bila-bila. Dua je. Dia nak sesuatu yang menyenangkan dia sampai bila-bila. Apa itu? Syurga. Dah dapat masuk syurga, barulah dia dapat senang, bahagia selama-lamanya. Tidak akan ada susah lagi. Yang kedua, dia nak elakkan daripada benda yang menyusahkan dia, iaitu neraka. Jadi kalau dapat dua-dua ni, barulah dikatakan al-falah. Sebab itulah Tuhan sebut di sini, Tuhan nak cerita ni di akhirat besok. Manusia akan masuk syurga dan selamat daripada neraka di akhirat, bukan di dunia. Itu makna al-falah. Jadi kalau orang tanya, apa makna al-falah ataupun aflaha? Berjaya mendapat apa yang dia inginkan, iaitu syurga, dan selamat daripada perkara yang dia tak ingin, iaitu neraka. Itu makna al-falah. Jadi kita dah dapat ke syurga? Kita dah dapat ke belum syurga? Belum. Kita dah selamat tak daripada neraka? Belum. Jadi maknanya kita dah berjaya ataupun belum? Belum. Kalau belum berjaya, boleh tak kita hidup relax je, buang masa? Macam orang duduk dalam dewan peperiksaan, tengah menghadapi peperiksaan, sedang menjawab soalan. Boleh tak dia relax, buang masa, termenung? Boleh. Lambung pensel ada. Boleh tak? Dia kalau tak prepare, dia tak masuk langsung. Boleh tak kalau kita belum berjaya, belum pasti dapat masuk syurga dan belum pasti selamat daripada neraka, boleh tak kita buang masa? Kalau kita buang masa dalam keadaan kita belum pasti berjaya, mana apa tu? Tak cerdik ke bodoh? Tak cerdik lembut sikit. Kalau kita duduk dalam dewan peperiksaan, subjek itu penting, ada sejam setengah, kita termenung, buang masa, lambung pensel. Orang kata apa ni? Bodoh kan? Kamu tak tahu ke mana lagi masa depan, berjaya ataupun tak tahu. Tiba-tiba ada masa nak buang masa. Punyalah tak cerdik. Tapi ada tak kita jumpa orang duduk dalam dewan peperiksaan, dia main-main? Ada? Ada ke? Saya tak pernah nampak. Kat mana ni? Budak sekolah mana ni? Ada? Kalau ada lah, maknanya dia tak jelas apa tujuan dia masuk peperiksaan. Dia tak jelas kan? Sebab tu dia buang masa, dia tunggu je masa tu habis. Tapi kalau orang jelas matlamat hidup dia, dia tak akan buang masa. Sebab itulah lepas ni Tuhan akan sebut. Tuhan akan sebut apa? Sifat-sifat orang yang berjaya. Jadi kalau ada sifat ni, insya-Allah kita akan berjaya. Kalau tak ada, kita bukan golongan orang yang muflihun.
Okey. Ada satu perkataan juga, al-fallah. Dalam bahasa Arab, al-fallah ada sabdu. Yang dalam azan tu tak ada sabdu, hayya 'alal falah. Satu lagi perkataan Arab ada sabdu, fallah. Apa makna fallah? Petani. Perkataan yang asalnya sama, fa, lam, ha. Yang ni jadi falah, yang tu jadi fallah. Kenapa? Apa kaitan dia? Jadi orang yang solat pun bekerja keras. Itu persamaan dia. Dia macam ni, al-falah ni, kalau dari segi bahasa asalnya ialah bekerja sedikit tapi hasilnya banyak. Asal perkataan al-falah, bekerja sedikit tapi hasilnya banyak. Modalnya kecil tapi keuntungannya besar, maka dinamakan falah. Okey, cuba tengok petani. Apa modal dia? Berapa juta modal petani? Ha? Tak, tanah dulu murah je. Ni tanah pesaka lah ni. Ha. Setelah dia dapat tanah, modal dia nak dapat hasil tu, apa dia? Tenaga tak perlukan duit. Yang perlukan duit, dia tak bayar, dia upah je kan. Berapa sen? Berapa ringgit? Kemudian modal dia beli benih kan, berapa sen? Murah kan? Kemudian lepas tu beli baja. Lepas tu tak adalah, dia hanya perlukan tenaga dia, kudrat dia yang tak perlu dibayar. Kemudian perlukan apa? Air hujan, tak perlu dibayar. Modalnya kecil je, sikit je, tapi keuntungan besar tak? Besar tak keuntungan dia? Besar. Bila kerja sikit, modal kecil, tapi keuntungan besar, dia panggil al-fallah. Apa kaitan pula hayya 'alal falah? Marilah menuju kejayaan, iaitu dengan salat. Salat ni berapa minit kita lakukan dalam sehari? Salat 5 waktu. Mungkin tak sampai 1 jam, kan? Tak sampai 1 jam daripada 24 jam. Dan apa modal dia? Modal dia ilmu. Tak perlukan duit kan? Dia bukan macam pergi haji, bukan macam keluarkan zakat. Dia tak perlukan duit. Amalan pula sekejap je, 5 waktu. Tapi kalau solat tu betul, apa hasilnya? Apa hasilnya? Syurga. Syurga pula, dia solat 5 waktu 1 jam, tapi dapat syurga berapa lama? Selama-lamanya. Itu makna al-falah. Kerja sikit, modal kecil, tapi keuntungan sangat besar. Boleh? Okey, kita tengok siapa yang berjaya ni. Siapa yang akan berjaya mendapat syurga dan selamat daripada neraka. Pertama, al-mu'minun. Syarat pertama yang paling asas apa dah? Iman. Iman. Bila sebut iman, apa maksud dia? Nabi kata, laisal imanu bitamanni wala bitahalli, walakinnal iman ma waqqara fil qalb wa saddaqahu al-amal. Maksudnya Nabi kata iman tu bukan bitamani dengan berangan-angan, ataupun bitahalli dengan image. Aku beriman dengan kata-kata ataupun dengan pakaian. Tutup aurat pakai serban cukup. Tak. Tetapi iman tu ialah ma waqqara fi qalbi. Apa yang diyakini dalam hati, dia percaya, dia yakin. Kemudian wasaddaqahu al-amal. Dibenarkan pula apa dalam hati, dibenarkan pula oleh amalannya. Hati dia yakin, maka tangan dia buat apa? Hati dia yakin solat tu adalah wajib,
itu perintah Allah, maka tangan dia, anggota badan dia pergi solat, itu beriman. Kalau setakat dia mendakwa dia beriman tapi tak solat, itu bukan beriman. Boleh? Boleh, ha? Jadi syarat pertama orang yang berjaya siapa? Iman. Mesti orang beriman. Dan orang beriman ramai tak? Ramai. Kemudian Tuhan sebut yang kedua, sifat kedua. Orang beriman macam mana ni? Bukan semua orang beriman berjaya. Ada sifat kedua. Allazina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang khusyuk di dalam solatnya. Tengok. Sifat pertama ramai orang yang beriman. Bila masuk sifat kedua, semakin sempit, semakin kurang dah. Bukan semua orang beriman solat dia khusyuk. Apa makna khusyuk? Solat kita khusyuk tak? Khusyuk tak? Yasin. Solat Yasin khusyuk tak? Kalau faham khusyuk. Orang Arab faham tak? Orang Arab faham kan? Adakah semua orang Arab khusyuk? Tak. Bukan semestinya semua faham, semua khusyuk. Tak. Khusyuk ialah kita tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Khusyuk ialah asal makna dia tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksud? Kalau di luar solat kita sentiasa tunduk dan patuh pada Allah, mata kita ikut perintah Allah, telinga kita ikut perintah Allah dengan benda yang baik sahaja, mulut kita ikut perintah Allah, bercakap benda yang baik saja, kalau tak ada yang baik diam, tak mengata orang, tak mengumpat, kaki kita berjalan pada benda yang Allah redha sahaja, tangan kita buat yang Allah suka sahaja, maka ketika itu kalau kita solat kita akan khusyuk. Kenapa? Semuanya kita telah tunduk kepada Allah. Itulah makna khusyuk. Jadi khusyuk ni bukan bila duduk dalam solat tu diam je, tak bergerak, mata tengok tempat sujud je. Tak. Sebab itulah solat ni bila perlu bergerak, boleh tak bergerak? Boleh. Bukan makna bergerak tu tak khusyuk, dan bukan bermakna tak bergerak tu khusyuk. Kalau dalam ketakutan, boleh tak solat sambil berjalan? Musuh kejar kita ni, kita dah ada wuduk, waktu nak habis, kita sambil berjalan sambil angkat takbir, boleh ke tak? Boleh ke tak? Apa dia? Apa dia? Tak. Ini sambil berjalan. Yang naik kenderaan lain. Ini tengah berjalan. Angkat takbir sambil berjalan. Sebab apa? Dalam ketakutan. Ketakutan ni maksud dia apa? Takut pada musuh, takut pada binatang, takut habis waktu. Boleh tak? Oh, tak. Bukan soal pernah buat ke tak buat. Dari segi hukum boleh ke tak? Boleh, Ruslan? Boleh. Tak boleh. Hukum dia boleh, bahkan wajib. Salat sambil berjalan. Ada dalil? Ada dalil tak? Solat sambil berjalan. Ada? Ayat apa? Saya nak beritahu, bukan makna khusyuk tu mesti duduk diam. Kadang-kadang kena berjalan, kadang-kadang kena bergerak. Cuba buka surah Baqarah.
Ayat 239. Dua tiga lapan dan 239. Cuba baca terjemahan dua ayat tu. Boleh? Boleh lah. Bila tu boleh solat sambil berjalan? Bila dalam ketakutan. Itu menunjukkan apa? Tuhan kata bila kamu dalam ketakutan, solatlah sambil berjalan ataupun menaiki kenderaan seperti unta ataupun kuda, boleh. Bila tu? Bila dalam ketakutan. Jadi nak beritahu solat ni tak boleh tinggal walaupun apa keadaan sekalipun. Wajib kamu tunaikan solat. Kita kalau orang masuk rumah kita nak rompak, kita dah ambil uduk, ada 10 minit lagi, kita duduk dalam almari, boleh tak kita solat dalam almari tu? Boleh. Ha? Tak ingat apa-apa? Hukum dia boleh. Khusyuk tak khusyuk itu tak penting. Sebab tu saya kata khusyuk tu apa makna dia? Taat pada perintah Allah. Allah kata solat walaupun dalam keadaan berjalan, walaupun dalam keadaan menaiki kenderaan, maka itu juga adalah khusyuk. Tapi kalau kita takut sampai tak solat, itu tak khusyuk. Sebab apa? Mengingkari perintah Allah. Dan berapa ramai yang dalam keadaan tak takut pun, dalam keadaan aman, dia tak solat. Maka orang macam ni tak akan khusyuk bila dia solat. Boleh ha? Sebab tu Nabi kata as-salatu nur. Solat tu adalah nur. Kalau solat dilaksanakan dengan betul, dia adalah seperti nur, cahaya. Apa maksud Nabi tu? Kita kalau duduk dalam gelap, bila tiba-tiba dapat cahaya, macam mana rasa kita? Rasa tenang, rasa lega, dan kita dapat melihat apa yang tadi tak dapat lihat. Maka begitulah solat. Bila solat dilaksanakan dengan betul, kita akan dapat nampak yang ni salah, yang ni dosa, dan kita dapat elakkan. Sebab solat itu memberi cahaya kepada kita. Dan insya-Allah solat ini bila dah menjadi cahaya itu, dia akan khusyuk. Boleh? Dan ciri-ciri solat yang khusyuk mesti solat di awal waktu. Kalau solat dah lewat, tak payahlah. Dia tak mungkin khusyuk kalau solat lewat. Tak mungkin. Boleh? Jadi sifat pertama, sifat kedua orang yang berjaya ialah khusyuk dalam solat. Sifat pertama tadi beriman. Kalau beriman tu dah ramai, tiba masuk sifat kedua semakin kurang dah. Sebab tak ramai yang khusyuk dalam solat. Kemudian sifat yang ketiga, wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun. Sifat ketiga ialah orang-orang yang menjauhi daripada perbuatan lagha. Lagwi mana lagha? Apa makna lagha? Adakah dia termasuk benda yang haram? Ada pendapat mengatakan masuk semua benda yang haram, mengumpat, lagha. Buang masa, lagha. Tapi ada pendapat mengatakan lagha ni benda yang harus sahaja, tapi tak ada faedah. Bahkan pendapat sebahagian ulama tafsir mengatakan lagha ni apa dia? Apa saja perbuatan ataupun perkataan yang menghalang kita daripada tanggungjawab kita yang besar dan utama, maka dia dikira lagha.
Saya bagi contoh, dah masuk waktu kita sedang baca Quran, dah masuk waktu kita baca Quran, kita tak berhenti dan tak pergi solat, baca je Quran setengah jam. Baca Quran tu lara ke tak? Lara. Tak lara. Walaupun namanya baca Quran, walaupun orang kata sedang beribadat 1 huruf 10 pahala, tapi dia adalah lara. Kenapa? Sebab dia menghalang daripada amalan yang paling penting, yang lebih besar daripada itu. Macam ada orang dihantar belajar di luar negeri, tapi dia tak masuk kelas, dia pergi library, dia masuk perpustakaan. Tiap hari orang pergi kelas, dia masuk perpustakaan, baca buku. Baca buku pula, buku apa? Buku yang baik. Maka perbuatan itu dikira lara. Kenapa? Sebab mengalihkannya daripada tujuan utama dia pergi ke sana. Boleh? Kadang-kadang dia tengok rancangan Tanyalah Ustaz. Pukul berapa? Pukul 12 malam. Sampai dia tidur lewat, sampai dia bangun subuh lewat. Maka tengok rancangan Tanyalah Ustaz itu adalah lara, tak dapat pahala. Sebab apa? Sebab menyebabkan dia mengabaikan amalan yang paling utama, yang lebih besar daripada itu. Boleh? Kita datang ke ofis, apa tujuan utama? Untuk melaksanakan tanggungjawab amanah kita, kan? Untuk apa? Untuk cari rezeki. Itu tujuan utama. Tapi kita datang sini bersembang kosong. Lara tak sembang kosong tu? Lara. Sebab apa? Mengabaikan tanggungjawab kita yang utama. Ataupun bukan sembang kosong, cakap benda yang baik-baik, sampai mengabaikan tanggungjawab kita utama sebagai pekerja di sini. Itu juga adalah lara. Bila lara, perbuatan tu sia-sia, mana kita menghabiskan umur kita kepada perbuatan yang sia-sia. Okey. Dan ada juga ulama memberi pengertian lara itu ialah apa saja perbuatan kita, perkataan kita yang kita buat tak sampai ke kubur, tak sampai ke akhirat. Dia setakat dunia aja. Itu perbuatan tu lara. Contoh apa dia? Kita tanya orang, baju ni kamu beli kat mana? Beli kat Bandung. Berapa harga? Murah je, RM30. Perkataan tu, soalan tu sampai tak? Kita boleh bawa tak sampai ke kubur? Tak boleh kan? Maka soalan itu pun lara. Apa dia? Apa mana takwa tadi? Apa mana khusyuk? Buat apa yang perintah Allah. Apa perintah Allah dan Rasul? Nabi kata apa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khaira aw liyasmut. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia bercakap perkataan yang khaira, yang baik saja. Ataupun kalau tak ada, liyasmut, diam. Apa makna perkataan yang baik? Iaitu dia pun dapat manfaat, orang yang mendengar pun dapat manfaat, dan bila mati boleh menjadi pahala. Okey. Kita risau, duduk diam je. Diam je. Duduk diam tu dosa ke tak? Dosa ke tak duduk diam? Tak. Tapi kalau bercakap, lebih banyak dosa ke lebih banyak pahala? Lebih banyak dosa kan? Okey, yang mana kita lebih suka? Banyak dosa ke tak ada dosa? Tak ada dosa.
Jadi kena banyak diam. Ustaz, macam mana nak duduk diam je? Tu kita satu masa nanti kita akan duduk dalam kubur kan. Masa tu tak ada siapa pun. Jadi sekarang trainilah, latihlah diri kita supaya banyak diam. Sebab satu hari nanti kita akan lagi banyak diam dan tak bercakap. Nak bercakap dengan siapa? Ha? Boleh? Kecuali kita tanya, ada kebaikan sebab kita nak beli. Kita nak beli yang terbaik. Kita tanya. Dan kita beli pula tujuan apa dia? Untuk menutup aurat. Maka itu ada faedah. Tapi sekadar nak tanya je, sekadar nak tahu, lepas tu tak buat apa-apa, sia-sia. Boleh? Tengok bola, lara ke tak? Lara. Main game, lara ke tak? Lara. Bila kita buat semua, dah tak ada sifat orang yang berjaya. Nampak? Jadi sebut sifat pertama orang beriman, ramai lagi. Bila masuk sifat kedua, khusyuk dalam salat, semakin kurang. Bila sebut sifat ketiga, orang yang tidak lara, meninggalkan perbuatan yang lara, semakin kurang, semakin kurang. Itulah ciri-ciri orang yang berjaya. Maknanya tak ramai. Tak ramai. Boleh? Sifat yang ke 4, wallazina hum lizakati fa'ilun. Orang-orang yang apa dah? Zakat. Apa makna zakat? Apa makna zakat? Adakah maksud zakat di sini keluarkan zakat yang wajib? Tak. Sebenarnya ayat di sini maksud dia ialah umum. Zakat yang wajib dan sedekah yang sunat. Apa sifat orang yang berjaya? Dia suka mengeluarkan zakat dan sedekah. Sebab tu dalam satu hadis Nabi kata as-sadaqatu burhan. Sedekah tu adalah burhan. Apa makna burhan? Bukti. Bukti kepada apa? Iman kita. Tanda kita beriman kepada Allah ialah kita tidak cinta pada harta. Kita dengan mudah bersedekah. Tengok Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dia beriman tak dengan Allah dan Rasul? Beriman. Walaupun perkara yang tak masuk akal. Iaitu ketika Nabi Isra' dan Mi'raj. Bila diberitahu pada Abu Bakar, Nabi Muhammad pergi ke Baitul Maqdis. Pada satu malam, naik ke langit, kemudian turun, kemudian balik semula ke Mekah sebelum subuh. Tak masuk akal. Tapi Abu Bakar beriman tak? Ya. Dia kata, in qala sadaq. Kalau betul Nabi yang berkata, maka pastilah benar. Dan apa bukti iman Abu Bakar? Apa bukti? Apa bukti Abu Bakar benar-benar beriman? Lan. Dia sedekah semua hartanya. Itu bukti. Apa dia? Tak boleh? Tak, tengok keadaan. Kalau kita kuat tawakal, sedekahlah semua. Bukan haram. Sebab itulah bila Abu Bakar nak sedekah semua, Nabi tak larang. Tapi ada sebahagian sahabat lain nak sedekah semua, Nabi tak bagi. Tengok keadaan, tengok orang. Jadi kalau kita mendakwa kita beriman, kita mendakwa kita orang berjaya, tapi kita ikut, anda tak tepat, tak betul dengan dakwaan. Bahkan Nabi sendiri dalam satu hadis yang sahih, hadis muttafaqun alaih, kata sahabat, inna nasa minal ansar sa'aluhu. Orang-orang ansar selalu minta kepada Nabi. Minta apa ni? Minta duit, minta makanan, minta bantuan. Maka fa'atahum, Nabi memberi kepada mereka. Lepas Nabi beri, orang Ansar minta lagi. Dan lepas orang Ansar minta yang kedua, Nabi bagi lagi. Sehingga apa? Habis. Yang ada bersama Nabi semua habis. Ketika itu Nabi tak bagi dah. Dan Nabi tak bagi sebab apa? Sebab dia tak ada dah. Kemudian kata Nabi,
Tidak ada satu kebaikan pun yang aku simpan, melainkan semuanya aku akan bagi. Kalau aku tak bagi tu, maknanya dah habis. Itulah tanda iman seseorang. Sebab tu dalam sifat orang berjaya, Tuhan sebut sifat keempat apa dia? Suka bersedekah, suka mengeluarkan zakatnya. Dia tak kedekut. Ada tak sifat tu pada kita? Tanyalah, muhasabah lah. Kedekut tak? Kalau bagi sikit ke banyak? Kalau kedekut ataupun bagi sikit je, sebenarnya kita belum orang yang beriman. Kita belum berjaya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam miskin ke kaya? Miskin ke kaya? Kaya. Kalau kaya macam mana Umar boleh menangis bila masuk rumah Nabi? Umar boleh menangis bila masuk dan melihat keadaan rumah Rasulullah. Kaya sekejap. Bila? Tapi keadaan Nabi, rumah Nabi miskin. Nabi dapat harta daripada harta rampasan, tapi tak sempat simpan. Sebab Nabi kata apa? Tidak ada satu pun harta ataupun kebaikan yang aku simpan, melainkan semua aku bagi. Dapat je Nabi keluar, dapat je Nabi keluar. Dan Nabi bagi sampai habis. Nabi tak simpan. Jadi pelikkan orang miskin bersedekah. Nabi miskin tapi orang minta pada Nabi. Dan yang lagi pelik ialah orang kaya tak bersedekah. Boleh? Okey. Sifat yang kelima. Dah semakin kurang kan? Semakin sempit ciri-ciri orang yang berjaya. Mula-mula beriman, ramai lagi. Yang kedua, khusyuk, dah kurang dah. Yang ketiga, apa dia? Yang ketiga, menjauhi perkataan ataupun perbuatan yang lara. Dia tak suka buang masa. Dah semakin tak ramai dah. Ramai orang yang solat, ramai orang yang puasa, ramai orang mendakwa beriman, tapi banyak buat benda yang lara. Kemudian yang keempat, suka bersedekah. Semakin kurang. Kadang-kadang orang tu rajin solat, rajin pergi haji, rajin berpuasa, rajin pergi belajar, tapi kedekut. Dan sifat yang kelima, wallazina hum li furujihim hafizun. Orang-orang yang menjaga kemaluannya. Ini bab apa pula ni? Nafsu. Nak jaga kemaluan, nak jaga nafsu bermula daripada apa? Tuhan kata apa? Wala taqrabuz zina. Jangan kamu menghampiri zina. Tuhan tak kata jangan zina. Mana nak jaga daripada perbuatan keji. Zina ni bermula daripada apa? Bermula daripada mata. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Tuhan kata, katalah wahai Muhammad kepada orang-orang beriman, jagalah pandangan mata kamu daripada melihat benda yang haram, dan jagalah kemaluan kamu. Pak, ini yang susah ni. Lagi susah kan? Lagi susah. Kemudian Tuhan kata illa ala azwajihim, kecuali kepada isteri-isteri mereka, au ma malakat aymanuhum, ataupun orang-orang yang mereka miliki, iaitu hamba. Sekarang tak ada lah. Dulu zaman Rasulullah ada, daripada tawanan perang menjadi hamba kepada sahabat, maka dia boleh lepaskan nafsu kepada hambanya. Boleh. Kemudian Tuhan kata famani betagha wara'a zalika, siapa yang mencari lain daripada itu, iaitu dia lepas nafsu bukan pada isteri, bukan pada hamba dia, faulaika humul adun, maka itulah orang-orang yang melampau, jauh daripada orang yang berjaya. Bila dia hidup ikut nafsu je, tengok benda haram, dengar benda haram, kan, tak jaga pergaulan, tak tutup aurat dengan sempurna, maka dia jauh daripada ciri-ciri orang yang berjaya.
Bahkan Tuhan kata faulaika humul adun, itulah orang-orang yang melampau. Berapa dah sifat orang yang berjaya? 5. Yang dah semakin kurang dah. Dan sifat yang ke-6, wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang-orang yang menjaga amanah mereka dan ahdihim, perjanjian mereka. Apa maksud amanah ni? Amanah ni banyak. Pertama, amanah kita dengan Allah. Allah perintahkan kita menyembah Dia, solat, puasa, haji, bercakap benda yang baik, tepat janji. Itu perjanjian kita dengan Allah. Sifat orang berjaya, orang beriman ialah dia menunaikan amanahnya dengan Allah. Solat tepat pada waktunya. Bahkan antara amalan yang paling Allah suka ialah solat di awal waktu. Tutup aurat, itu amanah dia dengan Allah. Menepati janji, itu amanah dia dengan Allah. Dan juga yang kedua, amanah ataupun janji dia dengan manusia. Janji dia dengan manusia. Kita ada tak berjanji dengan manusia? Ada tak? Ada. Bila kita bekerja dengan orang, kita berjanji, ada perjanjian, ada amanah yang dipertanggungjawabkan kepada kita. Sebab itulah dalam satu hadis, walaupun hadis ini dhaif, tapi maksud dia betul. Nabi kata apa? La imana liman la amanata lahu. Tidak ada iman bagi orang yang tidak ada amanah. Wala din liman la ahda lahu. Dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati janji. Tidak ada iman bagi orang yang tidak melaksanakan amanah yang diberi kepadanya. Dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati janji. Bila kita bekerja dengan orang, ada tak perjanjian? Ada. Bila kita tak tepat perjanjian yang kita sendiri setuju, maka Nabi kata iman kita tidak sempurna dan agama kita pun tidak betul. Apa lagi? Apa lagi kita nak kalau Nabi dah cakap iman kita tak sempurna, agama pun tak betul? Nak apa lagi? Jauh daripada ciri-ciri orang yang berjaya. Sedangkan kita datang bekerja nak jadi orang yang berjaya. Kita solat nak jadi orang yang berjaya. Tiba-tiba dalam masa sama kita buat benda yang menjauhkan kita daripada ciri-ciri orang yang berjaya. Apa punca ni? Apa punca manusia suka melanggar perjanjian? Bahkan Nabi sebutkan ayatul munafik salasun. Tanda orang munafik ada 3. Iza haddasa kazibah, bila dia bercakap bohong, tak tepat, tak betul. Kemudian wa iza wa'ada akhlafa, bila dia berjanji, dia mungkiri janji. Janji sekian-sekian tapi tak buat. Dan yang ketiga, wa iza tumina khana, bila dia beri amanah dia khianat. Jadi Nabi sifatkan orang yang ada 3 sifat ni, dia adalah berciri orang munafik. Jadi kadang-kadang Nabi sebut ada macam ni pun kita tak rasa apa-apa kan. Apa sebab? Apa sebab? Waktu masa saya belajar di Ummul Qura, seorang doktor dia kata kalau kamu meniru dalam peperiksaan, maka kamu bukan umat Nabi Muhammad. Nampak mudah kan? Kalau kamu meniru dalam peperiksaan, kamu bukan umat Nabi Muhammad. Apa dalil?
Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu, maka dia bukan daripada umat aku. Itu lagi berat. Termasuklah orang yang menipu ialah dia berjanji sekian-sekian tapi tak menepati. Maka Nabi kata laisa minna, dia bukan daripada umatku. Subhanallah, pelik kan? Kita hidup, kita bekerja, kita bernikah, kita berkahwin, beranak pinak semua kerana nak berjaya. Tapi ciri-ciri orang berjaya jauh daripada kita. Maknanya kita tertipu dengan kehidupan dunia. Kita seronok kehidupan dunia. Sedangkan Nabi Tuhan sebut dalam Quran, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia melainkan keseronokan yang menipu daya. Tertipu, kita tertipu dengan kehidupan. Seronok bekerja, seronok makan, seronok berjalan, tapi sebenarnya kita semakin menuju kepada kebinasaan. Kita semakin jauh daripada ciri-ciri orang yang berjaya yang sebenar. Sebab itu Tuhan sebut dalam awal surah ni, qad aflahal mu'minun. Kalau betul kamu nak kejayaan yang pasti, kamu mesti memiliki ciri-ciri. Antaranya ialah menjaga amanah, menepati janji. Jadi kalau meniru dalam peperiksaan pun, Nabi dah tak mengaku umat. Kalau kita buang masa waktu bekerja, ataupun tidak laksanakan amanah, ataupun kita gunakan waktu bekerja untuk kepentingan diri, ataupun curi tulang, semua tu ciri-ciri orang yang bersifat munafik, ataupun ciri-ciri orang yang jauh daripada kejayaan. Untuk apa kita hidup kalau kita sedang melakukan perbuatan orang yang gagal? Untuk apa kita hidup? Untuk apa kita bekerja? Dia kadang-kadang amanah ni termasuklah dengan ilmu. Kita nak sampai ilmu pun kita ada amanah. Apa dia amanah dia? Pertama, kena pastikan ilmu yang kita sampaikan benar. Yang kedua, kena pastikan apa yang kita nak sampaikan kita telah laksanakan. Itu lagi berat. Jadi ustaz pun ada tanggungjawab yang lebih besar daripada orang yang bekerja. Ada seorang syekh, seorang ulama besar, salafus salih. Dia dijemput oleh seorang khalifah mengajar di rumah khalifah tu. Jadi hubungan syekh dengan khalifah ni sangat baik. Dan khalifah ni ada seorang hamba yang berkhidmat untuk khalifah tu. Jadi khalifah hamba ni, bila dia tengok syekh ni baik sangat dengan majikan dia, dia ambil peluang. Dia pergi jumpa syekh, dia beritahu pada syekh ni, wahai tuan syekh, boleh tak kamu beritahu pada majikan aku supaya dia merdekakan aku? Supaya dia merdekakan aku. Jadi kata syekh ni, insya-Allah. InsyaAllah dia akan sampaikan. Tapi hamba ni lepas seminggu dia tunggu, tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa berita. 2 minggu tunggu, tak ada apa-apa berita. Minggu ketiga tak ada apa-apa. Dia kata susah sangat kena cakap pada majikan dia supaya majikan dia merdekakan dia. Takkan dah 2-3 minggu tak boleh sampaikan. Sedangkan hubungan syekh dengan majikan dia cukup rapat. Dia pun jumpa syekh kali kedua. Syekh, aku ada minta sesuatu pada kamu. Kamu dah sampai ke tak? Dia kata, belum. InsyaAllah saya akan sampaikan. Dia pun balik dan tunggu. Lepas bulan tak ada apa-apa berita. Lepas 2 bulan tak ada apa-apa berita. Lepas bulan yang ketiga, barulah majikan dia panggil dia dan bagi tahu, aku merdekakan kamu. Lepas berapa bulan tu? 2, 3, 4 bulan. Dia pun pelik, tertanya-tanya, apa yang menghalang syekh ni bagi tahu kepada majikan dia supaya merdekakan dia? Cukup mudah hayat tu. Kenapa perlu masa 2, 3, 4 bulan? Maka dia pun tanya pada syekh, apa yang menghalang kamu daripada menyampaikan apa yang aku minta ni di awal waktu lagi? Kenapa perlu ambil masa yang lama? Maka kata syekh, ini adalah amanah. Bila aku nak bagi tahu pada majikan kamu supaya merdekakan kamu, kewajipan aku ialah aku mesti laksanakan dulu. Jadi sejak kamu suruh aku mula
kumpul duit. Aku mula kumpul duit, kemudian setelah banyak, aku beli seorang hamba. Lepas aku beli seorang hamba, aku merdekakan hamba tersebut. Lepas aku merdekakan hamba, barulah aku bagi tahu pada majikan kamu, tolonglah merdekakan hamba engkau. Apa pengajaran dia? Apa pengajaran dia? Syekh ni berpegang pada amanah. Bila dia nak suruh orang, dia pastikan dia dulu yang buat. Itu amanah. Jadi amanah orang berilmu lagi besar. Tapi amanah orang yang bekerja ni tak adalah besar sangat, tapi ramai yang cuai. Kadang-kadang kita dah buat perjanjian nak datang pukul 8, datang pukul 8.30, itu satu kesalahan. Itu kalau satu hari, kalau setiap hari macam tu, kita jauh daripada sifat-sifat orang yang berjaya. Kadang-kadang kita berjanji untuk bekerja dengan orang, tapi kita guna masa bekerja untuk ada benda yang kita buat untuk kepentingan peribadi pun tak boleh. Nabi tak mengaku ummah. Mana kita dah ada unsur-unsur menipu, unsur-unsur mengkhianati amanah. Benda tu kita tak rasa bersalah bila kita dah lakukan setiap hari. Bahkan kita rasa, alah biasalah, orang lain pun sama, tempat lain pun sama, bahkan lagi teruk. Tengok. Ini bahaya besar ni apa dia? Bila kita rasa satu kesalahan bukan satu kesalahan. Boleh? Boleh, Dan kata ulama, punca kita mengabaikan amanah dengan manusia ialah asasnya kita mengabaikan amanah dengan Allah. Contohnya solat. Kalau solat kita tak jaga tepat pada waktu, maka kita dengan orang pun tak akan jaga waktu. Kalau tengah solat kita boleh berkhayal, sebut Allahu Akbar, sebut Subhana Rabbiyal Azim, tapi fikiran melayang, itu di hadapan Allah, maka dengan manusia pun lagi teruk. Maka asas untuk kita betulkan akhlak kita ialah betulkan hubungan kita dengan Allah. Jagalah solat awal waktu. Pastikan yang kita baca, kita faham, kita hayati, dan kita rasa kebesaran Allah. Kita kenal siapa yang kita sedang sembah. InsyaAllah solat kita akan khusyuk. Dan hasilnya apa dah? Kita takut nak mengkhianati amanah kita dengan orang. Kita takut nak buat sesuatu yang menyebabkan iman kita terbatal. Boleh Boleh Yasin. Okey. Sifat yang keberapa? Yang seterusnya. Yang keberapa? 7. Yang ke-7. Dan ini sifat yang terakhir. Wallazina hum ala salawatihim yuhafizun. Dan orang-orang yang ke atas mereka, solat mereka, yuhafizun, mereka jaga. Apa beza? Yang sifat kedua tadi Tuhan kata apa? Khusyuk dalam solat. Kemudian sifat yang ke-7, menjaga solat. Apa beza dia? Apa beza? Yang khusyuk dalam solat. Tapi yang jaga solat ni apa dah? Dia jaga solat ke 5 waktu, di awal waktu, dan istiqamah. Tapi yang ayat yang kedua tadi khusus kepada solat tertentu. Tapi ayat ke-7 jaga ke 5 waktu solat dengan betul, dengan khusyuk awal waktu. Boleh? Maka Tuhan pun simpulkan. Tuhan kata apa? Ulaika humul warisun. Itulah orang-orang yang warisun. Apa nama waris? Dan jadi bahasa Melayu kan, waris. Apa mana waris? Orang yang akan mewarisi. Kan? Pewaris. Ialah orang yang akan mewarisi harta kita. Di sini Tuhan kata apa? Orang yang ada 7 sifat inilah orang yang akan mewarisi. Mewarisi apa dia?
allazina yarisunal firdausa hum fiha khalidun, yang akan mewarisi surga Firdaus, hum fiha khalidun, dan mereka di dalamnya kekal abadi. Surga Firdaus ni adalah surga yang paling tinggi. Surga yang paling tinggi. Ada berapa semua surga? Ada berapa? 7. Okey, cuba sebut. Pertama, Firdaus. Yang kedua, Jannatul Naim. Yang ketiga, Jannatul Ma'wah. Betul. Yang keempat, Jannatul Adn. Yang kelima, saya yakin tak boleh sebut, sebab memang tak ada dalam Quran. Yang ada 4 tu je. Sebab tu ada ulama mengatakan syurga ada 4, sebab disebut 4 saja dalam Quran. Tapi dalam hadis Nabi sebut darajah di syurga ada berapa? Syurga, kalau ada pendapat mengatakan 4 saja syurga, tapi darajah dia, tingkat-tingkat dia ada berapa? Dalam hadis Nabi sebut darajah di syurga 100, hadis sahih. Dan ada satu hadis Nabi kata Aisyah radhiyallahu anha, sabda Nabi SAW, bila ahli syurga masuk syurga, maka Allah berkata kepadanya, Iqra' wartaqi. Iqra' ayatan wartaqi darajatan. Baca satu ayat, naik satu darjah. Baca satu ayat, naik satu darjah. Sampailah ayat terakhir yang kamu hafal, yang kamu faham, yang kamu amalkan. Maka itulah darjah yang terakhir kamu. Maknanya dalam syurga ada berapa darjah? Sebanyak bilangan ayat Al-Quran. 6,000 berapa? 6263. Makna tingkat yang paling tinggi di syurga ialah tingkat yang ke 6,000 lebih. Tapi bagi siapa tu? Orang yang menghafal Al-Quran dan mengamalkan apa yang dah hafal. Kita hafal berapa ayat? Yasin hafal berapa ayat? Yasin baru satu ayat. Dia hafal Yasin, lepas tu Alif Lam Mim, lepas tu Hamim. 3 ayat dah. Alif Lam Qaf Nun. Boleh? Jadi darjah syurga, ada hadis mengatakan 100, ada hadis mengatakan sebanyak bilangan ayat Al-Quran. Syurga ada 4. Dan pintu syurga pula ada berapa? 8. Kan? Apa nama pintu tu? Pintu Babur Rayyan lagi. Babul solat, babul sedekah, babul siam. Dan tak disebut semuanya. Cuma hadis mengatakan siapa yang membaca doa apa? Selepas wuduk, maka dia boleh masuk mana-mana pintu syurga yang 8 yang dia kehendaki. Ada setengah pintu khas untuk orang yang suka puasa sunat. Ada setengah pintu khas untuk orang yang suka berjihad. Tapi kalau siapa yang berwuduk, kemudian dia baca doa selepas wuduk, maka dia boleh masuk mana-mana pintu syurga yang 8. Ikut suka dia je. Itu kelebihan apa tu? Orang yang jaga solat. Wallazina hum ala solatihim yuhafizun. Dia jaga solat 5 waktu. Okey. Kemudian orang ini akan mewarisi syurga. Sebab tu kata ulama, bila sebut mewarisi, asal syurga tu hak siapa? Hak dia ke hak orang lain? Hak orang lain. Jadi akhirnya dia dapat berapa syurga? Dia dapat berapa syurga? 2. Pertama, syurga hak dia, memang asalnya hak dia. Yang kedua, dia mewarisi daripada syurga hak orang lain.
Kalau bapa saya mati, saya mewarisi harta bapa saya. Asal harta tu siapa punya? Bapa. Harta saya pun dah ada. Jadi berapa harta saya ada? 2. Harta saya 1. Harta yang saya warisi daripada bapa 2. Sama juga ahli syurga, dia akan dapat 2 syurga. Dia akan mewarisi syurga siapa punya ni? Syurga siapa ni? Tak. Memang semua Allah punya. Pertama syurga hak dia. Yang kedua dia akan mewarisi syurga hak orang lain. Hak siapa ni? Tak. Dia kan setiap orang, Nabi kata ada satu tempat di syurga, ada satu tempat di neraka. Masing-masing ada 2. Satu syurga, satu neraka. Bila orang tu masuk neraka, katalah orang kafir tu masuk neraka, tempat dia di syurga ada tak? Ada. Siapa yang akan mewarisi tempat dia? Inilah orang beriman. Jadi orang beriman akan dapat 2. Satu memang hak dia. Yang kedua memang hak orang kafir yang tak berjaya masuk syurga. Jadi dapat 2 syurga. Boleh? Kapal Sing ada tak syurga? Tempat dia ada syurga? Ada tak tempat kapal Sing di syurga? Ada. Tempat dia memang ada. Allah sediakan semua. Dia yang tak ada. Tempat kita di neraka ada tak? Ada. Kalau kita masuk syurga, tempat kita di neraka, siapa yang akan mewarisi? Orang kafir. Jadi mungkin orang kafir itu akan dapat 2 tempat di neraka. Boleh? Itu masuk ulaika humul warisun. Itulah mereka yang akan mewarisi syurga. Boleh? Siapa mereka itu? Yang ada 7 sifat. Cuba sebut. Pertama, beriman kepada Allah. Yang kedua, khusyuk dalam solat. Yang ketiga, menjauhkan daripada perkataan ataupun perbuatan yang lara. Yang keempat, keluarkan zakat ataupun bersedekah. Suka bersedekah, bukan bermusim. Sepanjang masa dia suka bersedekah. Yang kelima, menjaga kemaluan, menjaga matanya. Yang keenam, jaga amanah, tepat janji. Dan yang terakhir, menjaga solat 5 waktu. Istiqamah. Setiap hari solat tepat pada waktunya. Maka orang ini saja Tuhan kata orang yang berjaya dan akan mewarisi syurga Firdaus. Dan syurga Firdaus adalah syurga yang paling tinggi. Syurga paling tinggi. Dia syurga Firdaus ni yang kat tengah sekali tu. Yang kat tengah, yang keliling dia rendah. Yang paling tinggi yang duduk kat tengah dan tinggi. Dan di bawah syurga Firdaus mengalir sungai yang 4. Jadi syurga-syurga lain mengalir juga sungai, tapi sumbernya semua daripada syurga Firdausul A'la. Dan Nabi pun pesan pada kita kan. Nabi pesan apa? Wa iza sa'altumul jannah fas'alu al-Firdausul A'la. Kalau kamu minta syurga, mintalah syurga yang paling tinggi. Jangan minta di pintu syurga. Ku menantimu di pintu syurga. Bila kamu masuk syurga, aku masuk neraka. Subhanallah. Kita kalau dunia nak rumah tinggi, nak rumah besar, kan? Kalau boleh puncak bukit. Tapi kalau ke akhirat, cita-cita kita cukup rendah. Tak apa ustaz, boleh lepas daripada neraka pun dah bersyukur lah. Cukup. Okey, boleh Jadi kesimpulannya, kita semua nak tak berjaya. Maka Allah telah menggariskan sifat-sifat orang berjaya. Ikutlah. Kalau betul dakwaan kita nak menjadi orang berjaya, kita tidak ada pilihan, melainkan kita melaksanakan sifat-sifat yang 7 ni. Kalau tak, sia-sialah hidup kita, buang masalah umur kita. Boleh InsyaAllah. Ada soalan tak? Macam mana?
Maknanya syarat solat diterima ialah mesti buat kerana Allah. Yang kedua, mesti mutaba'atus sunnah. Solat dia mesti sama dengan cara solat Nabi. Kalau salah satu tak cukup syarat, solatnya sia-sia. Mungkin termasuk dalam ancaman Allah, fawailun lil musallin. Celakalah bagi orang yang solat. Kenapa? Sebab solatnya bukan kerana Allah. Dan Tuhan sebut dalam surah Al-Bayyinah, wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kamu tidak diperintah melainkan hanya untuk ikhlas kepada Allah sahaja. Jadi bila kita buat setelah orang suruh, kita tak ikhlas. Bila tak ikhlas, rugi sia-sia. Ha? Ha. Kita tengok pada kisah dalam surah Luqman. Luqman ayat pertama dia cakap pada anak dia apa dah? Ayat pertama yang dia bagi nasihat kepada anaknya, apa dia? Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan kamu mensyirikkan Allah. Bila Luqman cakap pada anaknya jangan syirik pada Allah, masa tu anak dia kenal tak Allah? Ha? Anak dia kenal tak Allah? Kalau saya cakap Ruslan, jangan berkawan dengan Lim Kit Siang. Maknanya Ruslan kenal tak Lim Kit Siang? Kenal kan? Kalau saya larang jangan berkawan, maknanya Ruslan mesti kenal. Kalau tak kenal, macam mana dia nak mengelakkan? Jadi bila Luqman cakap pada anaknya, la tusyrik billah, jangan kamu mensyirikkan Allah, anak dia telah kenal Allah. Sebab itulah bila dilarang, anak dia tak syirik pada Allah. Sebab dia dikenal dah. Kenapa nak syirik pada Allah sedangkan Allah menciptakan dia, sedangkan Allah memberi rezeki padanya, Allah menjaga, mengurus kehidupannya, Allah memberi kesihatan, semuanya Allah. Kenapa dia nak mensyirikkan Allah? Kenapa dia nak melewatkan solat? Sedangkan semua dia hidup kat muka bumi ni semuanya daripada Allah. Sebab tu kalau kita tengok ayat sebelum Luqman perintah anaknya jangan syirik pada Allah, ayat tentang apa? Sebelum ayat 11, 12, 13 tu, cerita apa tentang belum mula kisah Luqman? Ingat tak? Tuhan kata apa? Khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha. Allah menciptakan langit tanpa tiang kamu lihat. Kan? Makna apa tu? Allah nak bagi tahu apa tu? Allah nak perkenalkan diri dia. Yang aku suruh kamu sembah ni siapa ni? Tuhan yang mencipta langit tanpa tiang. Mana asas nak sembah Allah apa dia? Apa dia? Ma'rifatullah. Jadi kalau tak kenal Allah, manusia akan malas solat. Bila disuruh solat, bila tak suruh, dia tinggalkan solat. Sebab apa? Asas agama tak ada. Dia tak kenal Allah. Jadi macam mana nak suruh dia solat walaupun tak disuruh? Bacalah ayat-ayat Quran tentang kebesaran Allah. Sebab tu berfikir tentang ciptaan Allah, hukum dia wajib. Dengan sebab kita berfikir pada ciptaan Allah, baru kita akan kenal Allah. Bila dia kenal Allah, solat tak payah disuruh. Kenapa perlu disuruh? Aku nak sembah Tuhan yang bagi makan pada aku. Aku nak sembah Tuhan yang nak bagi syurga pada aku. Kenapa perlu disuruh? Tapi kalau tak kenal, boleh. Beza Bani Israel bila Allah suruh dia sembelih lembu dengan Allah suruh Ibrahim sembelih anak. Beza tak? Beza. Ibrahim dengan mudah je walaupun sembelih anak. Sebab apa? Dia kenal Allah. Siapa yang perintah. Tapi Bani Israel walaupun sembelih lembu, dia cari 1000 alasan. Bukan nak suruh solat, sembelih lembu. Itu pun dia cari 1000 alasan. Kenapa? Sebab dia tak kenal, dia tak beriman kepada Allah. Dia akan tanya, dia akan elakkan daripada melaksanakan perintah Allah. Maka begitu juga kalau remaja-remaja, anak-anak susah nak solat, puncanya dia tak kenal Allah. Jadi kalau kita suruh dia solat dalam keadaan tak kenal Allah, kita banyak buang masa.
banyak buang masa, dan hati kita pun sakit. Lebih baik ajak dia pergi belajar ilmu, ataupun kita cerita tentang kebesaran Allah. Memang tak ikhlas. Memang tak ikhlas. Itulah punca kita dengan manusia pun sama. Kerja cincai je. Sebab apa? Dengan Allah pun kita cincai. Allah lagi besar jasa daripada kita. Kita hidup kerana Allah. Orang bos kita hanya bagi gaji je, itu pun gaji Allah yang bagi. Jadi kalau dengan Allah yang sangat besar jasanya pun kita cincai, solat pun lewat. Jadi nak betulkan akhlak kita dengan orang lagi susah. Asasnya mesti ma'rifatullah. Dah kena Allah, kita takut pada Allah. Dah takut pada Allah, kita tak akan buat benda yang Allah murka. Okey, boleh. Ada soalan lain? Tak ada. Kalau tak ada, cukup setakat ni. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.